kasih dan memberi penghargaan kepada PDRM kerana sudi untuk turut serta dalam satu aktiviti yang bagi saya sangat bermakna pada petang ini. Aktiviti yang disebut sebagai mahasiswa bersama. Malaysia adalah satu negara yang unik. Unity in diversity. Maknanya kalau kita dapat hidup sama selama 54 tahun ini, kita hidup secara harmoni, insya-Allah negara kita akan maju dengan lebih hebat daripada negara. PDRM memberikan sokongan dan kerjasama supaya fungsi dan tanggungjawab PDRM dapat dicapai. Saya lihat berbagai-bagai pernyataan dan ayat tertera perdanas yang digantung di dinding Dewan ini. Bagi saya, ianya merupakan manifestasi sebahagian kecil luahan dan kata-kata penghargaan dan sokongan yang lahir secara ikhlas daripada perasaan dan lubuk hati mahasiswa-mahasiswi universiti ini. Saya percaya ia juga mewakili suara kira-kira 200,000 orang mahasiswa UiTM di seluruh negara. PDRM, terima kasih kerana melindungi masyarakat. Kami tetap berdiri teguh di belakang PDRM. Kami sayang polis. PDRM UiTM. PDRM, buktimu kami sanjung. Jasa kami kenal. Stop harassing our police. Hadirin sekalian, Universiti Teknologi Mara sentiasa membuka peluang untuk bekerjasama dengan PDRM dalam usaha menyokong dan mewujudkan persekitaran kampus yang selesa dan selamat bagi menjamin kesejahteraan para pelajarnya. Sehingga kini, usaha-usaha tersebut telah diterjemahkan melalui pelbagai inisiatif. Dan yang paling ketara adalah penumbuhan pasukan polis bantuan UiTM. Dengan cerminkan PDRM, polis bantuan UiTM berupaya mentransformasikan diri mereka dari segi penampilan, latihan, disiplin dan budaya kerja pegawai serta anggota keselamatan UiTM. Seperti yang diamalkan oleh warga PDRM sejak 205 tahun terdahulu. Ini satu daripada program kami menunjukkan bahawa kita memang dengan PDRM memang kita anggap sebagai
dapat. Kita ada banyak program-program lain yang kita adakan. Dan ini untuk menunjukkan support UiTM dan mahasiswa kepada ya, mahasiswa sama kejadian itu saya rasa begitu baguslah sebab membuka minda kita sendiri di mana kita tidak boleh percaya 100% daripada orang luar lah. Bagi saya, polis ini adalah satu bahagian yang banyak membantu rakyat dalam menjaga keamanan. Kalau kita tengok dalam negeri-negeri lain ataupun negara-negara lain, keadaan adalah tidak stabil di mana di Malaysia yang masih lagi meningkatkan daya dengan penuh hati menyokong polis, di mana pihak polis telah berjaya menjaga keamanan Malaysia selama ini, dan setiap tindak tanduk yang dilakukan itu adalah berdasarkan kajian seperti yang dipelajari dalam program ilmu polis ini adalah bagus, di mana mahasiswa lebih mengenali polis itu sendiri dan tidak memberi pandangan yang buruk terhadap polis, di mana mereka hanya melihat apa yang berlaku di internet ataupun di laman sosial yang di mana mereka tidak pasti sama ada perkara itu adalah betul atau salah.